Okey, hari ini Alhamdulillah kita berada dalam majlis peluncuran School of Education Touch International College dan juga program Perantis Guru Muda, iaitu kempen kepada Cikgu Next Gen, yang mana kita ada rakan strategik yang bersama kita. Selain daripada CPN Negeri Perak, kita ada 4 ke 5 universiti awam bersama kita. Yang pertama adalah daripada UUM, UKM, UPM, dan juga bakal dalam perancangan ada satu lagi universiti awam yang bakal kita temertai lah. Jadi program Perantis Guru Muda ini sebenarnya adalah kita mendukung hasrat dan aspirasi kerajaan dalam reformasi pendidikan, yang mana kita tahu sekarang ini selain daripada ingin model pendidikan itu akan ada perubahan, tetapi kita juga ingin membawa guru-guru yang berkaliber, yang berwibawa, yang datangnya daripada kategori generasi sekarang. Jadi kempen Cikgu Next Gen ni sebenarnya kita nak melatih cikgu-cikgu ini supaya bersedia dengan perubahan yang berlaku di akan datang. Antaranya of course kita tahu tentang kekurangan dari segi STEM, TVET dan juga digital. Jadi jurang ini sebenarnya adalah diharapkan dapat membantu program yang diwujudkan oleh School of Education dengan mengenal pasti guru-guru yang kita bawa, yang datangnya daripada pelajar-pelajar kita sendiri, yang akan ditempatkan sebagai guru muda, perantis guru muda. Kalau dulunya kita tengok practical student saja latihan, tetapi kali ini soal latihan itu kita tak bawa pada awal, kita bawa pada akhir, tapi kita buat lebih awal dengan sokongan daripada pihak MQA, yang mana platformnya adalah work based learning, WBL. Maksudnya pelajar-pelajar kita boleh mengajar di sekolah-sekolah seawal daripada latihan praktikal lagi. Jadi tujuan asasnya adalah untuk mendekatkan pelajar-pelajar tentang dunia pendidikan sebenar, kerana roh pendidikan yang seringkali momokkanlah, sering dikenal pasti tidak ada di kalangan guru-guru, mungkin kurang lah kan. Tapi kita cuba nak bawa lagi di kelompok generasi muda ni agar lebih mempunyai wawasan sebagai guru. Dan mungkin mereka bertanya kehadiran rakan strategik universiti awam ini, sebenarnya ia menyokong kepada usaha School of Education, bukan sekadar kita membawa guru-guru yang terdiri daripada pelajar-pelajar kita sebagai guru-guru muda, tetapi kita juga cakna dan prihatin tentang latihan dan bimbingan yang harus diberikan juga kepada guru-guru di sekolah-sekolah, tak kiralah sekolah rendah dan sekolah menengah. Antaranya latihan-latihan dan bimbingan ini juga boleh dibawakan di beberapa universiti-universiti awam, dan keupayaan universiti awam dalam fakulti pendidikan memang cukup hebat. Mereka mempunyai rating yang cukup hebat dan penyelidikannya cukup mantap. Jadi untuk memudah cara TIC menonjol, TIC ke hadapan untuk membawa reformasi pendidikan ini lebih jauh, bukan sekadar menjadikan anak-anak murid itu sebagai sasarannya, tetapi juga fokus kita iaitu guru-guru yang aktif berada di dalam dunia pendidikan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPN Negeri Perak yang telah memberikan saya sokongan yang penuh dalam bidang pendidikan ini, mendukung hasrat saya sebagai insan yang dipertanggungjawabkan jugalah ya dalam bidang pendidikan ini. Dan saya harap apa yang kami buat, projek yang program yang kami lakukan ini bukan sekadar mendapat sokongan daripada pihak CPN Negeri Perak sudah semestinya, tetapi juga menjadi benchmark, rujukan kepada negeri-negeri lain, kerana model negeri Perak ni cukup cantik sebenarnya. We have a very good model of education. Rata-rata sekolah-sekolah yang saya pergi road tour dan sebagainya, mereka adalah memberikan sumbangan yang baik, yang sangat luar biasa. Dan saya juga harus positif dengan fakulti-fakulti pendidikan di universiti-universiti awam yang saya ada masa untuk berjumpa dan berdiskusi, dan ada beberapa perkara yang kita nak bawakan juga. Selain daripada guru latihan, kita juga ingin melihat kepada penyelidikan di dalam
fakulti-fakulti pendidikan. So far the universities very open. Mereka sangat terbuka dan sudah pastinya ini merupakan satu perkara yang agak mengkagumkan atau agak lebih daripada luar kotak kerana kita mahukan universiti itu dekat dengan sekolah. Jadi dengan pendekatan yang dibawa oleh Touch International College, TIC sendiri, InsyaAllah usaha untuk bersama universiti itu ke sekolah dibuat seberapa segera, sedekat yang boleh. Yang ini akan membawa dunia pendidikan dalam aura yang lebih berbeza. Kita ada 3 bentuk. Salah satunya adalah pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar diploma TIC, sebab kita diploma TIC kita ada 2, iaitu pendidikan awal kanak-kanak dan juga TESOL. Jadi pelajar-pelajar kami dalam program diploma ini akan bersama dengan kerjasama universiti awam dari segi modul tambahan ataupun mentoring daripada universiti-universiti awam juga. Kerana kita harus lihat apabila pelajar-pelajar ini nanti pergi ke sekolah, jadi mereka juga akan perlu mendapatkan banyak bimbingan, bukan saja di TIC tetapi dengan semua 555 universiti ini. Itu satu bentuk kerjasama rakan strategik yang kita lakukan secepat mungkin, yang mana kita menawarkan kepada semua lepasan SPM yang kita tahu sekarang ni nak masuk kota UPU memang susah, yang agak saingannya agak kuat lah kan, agak ni. Jadi kita harap dengan adanya satu saluran di mana pihak TIC menawarkan pelajar-pelajar kita mereka lebih dekat dengan universiti. Walaupun begitu, sudah pastinya lulusan diploma tidak boleh lagi menjadi seorang guru. Kategori mereka kalau diploma mungkin sebagai pembantu guru dan sebagainya. Jadi untuk mengaspirasikan impian mereka menjadi guru seawal mungkin, ini yang kita bawakan supaya mereka mempunyai akses juga pendidikan kepada universiti-universiti awam. Jadi pendedahan ini akan membawa mereka untuk melanjutkan pelajaran ke 5 universiti tersebut. Program ini ada disertakan dengan beasiswa penuh ya, beasiswa penuh. Yang sekarang ni semua tak dapat beasiswa, kita memberikan beasiswa penuh. Of course terma dan syarat. Kita ada beasiswa separa. Kita juga ada derma siswa daripada pihak yayasan untuk membantu. Dan satu lagi, selain daripada apa yang kita bawa, kita ada satu kempen yang dipanggil Learn and Earn. Maksudnya pelajar-pelajar juga akan dibawa untuk membantu untuk earn pendapatan mereka sebagai guru, mungkin guru tuition ke dan sebagainya, supaya tak adalah nanti ada isu tak cukup duit dan sebagainya. Tapi in terms of beasiswa daripada pihak kita memang kita ada sediakan. Itu kerjasama satulah. Dan keduanya, untuk kerjasama dengan guru-guru yang sedia ada seperti yang saya katakan, adalah untuk membantu dari kapasiti COE, Center of Excellence. Yang ini dari segi latihan, bimbingan yang kita berikan kepada guru-guru. Apapun kita bekerjasama dengan JPN Negeri Perak bagi memudah cara apa sahaja yang diperlukan dari segi kapasiti yang kami ada lah. Satu benda yang kita tak boleh jamin adalah sama ada mereka ini 100% sebab dia bergantung of course daripada keputusan pelajar-pelajar. Tapi dari segi testimoni saya, ramai yang dah grad di universiti awam pun. Selepas diploma kami, mereka melanjutkan ke universiti awam, pelbagai universiti ya, yang saya boleh namakan seperti ada yang berada di UC, ada juga yang berada di UM dan berbagai fakulti pendidikan. Cuma kali ini saya nak lebih intensif, saya nak bergerak secara agresif supaya mereka memahami bahawa bila dah habis diploma pendidikan, janganlah berakhir di diploma pendidikan. Kita kena terus lanjutkan, dan kalau mereka habis ke ijazah sarjana muda, apa kata kita lanjutkan kepada peringkat masters ataupun ke peringkat kedoktoran. Jadi hala tuju ni harus diperjelaskan, dan perlu diperjelaskan bila seawal mereka menjejakkan kaki di college. Jadi jaminan itu bergantung kepada keputusan yang ada. So far pelajar kita memang menembusi ni, tetapi of course syarat-syarat perlu diakur lah, GPA dan sebagainya. Dia begini, bagi pihak kami sebagai entiti IPT, kami bukan hanya menyalurkan guru-guru di Jabatan Pendidikan Negeri untuk ni. Kita juga ada juga usaha untuk menyalurkan pendidikan ke guru-guru dalam swasta, private. Jadi ada juga tawaran
untuk guru-guru dalam bidang international school umpamanya lah yang berminat sebenarnya bersama kita. Tapi saya nak mendahulukan yang berada di di Jabatan Pendidikan Negeri dulu sebelum kita ke arah itu. Tapi memang keterbukaan itu ada. Jadi untuk ke IBG itu untuk sekolah rendah lah. Bagi yang ke Universiti Awam ni sekolah menengah. Jadi posting itu sangat terbuka sebab baru-baru ini pun saya difahamkan dan saya baca Yang Amat Berhormat Menteri pun membuka ikhtisas, bukan ikhtisas pendidikan, untuk especially pelajar-pelajar overseas dan juga yang dalam private untuk join sebagai guru-guru. Ini menunjukkan memang ada kekurangan guru yang berlaku yang kita nampak lah. Tapi apa pun bagi tujuan kami di sini adalah untuk mendekatkan lagi pelajar-pelajar yang minat dalam bidang education supaya real dalam bidang education. Maksudnya tidak menjadi guru tu sewenang-wenangnya. Antara apa yang saya nak bawa di sini adalah dengan kepakaran daripada pihak UUM sendiri tentang literasi undang-undang. Literasi undang-undang dalam bidang pendidikan ini sangat penting sebab cikgu-cikgu juga perlu tahu tentang literasi undang-undang, yang apa yang mereka harus berwaspada lah dalam ketika sekarang supaya mereka tidak terjebak atau terikat dengan perkara yang tidak mengundang padah.